Aku pun tak faham macam mana lah smartwatch yang murah ni boleh ada semua feature-features ni. Kalau aku tertinggal telefon pun kan, aku still boleh reply WhatsApp ataupun Telegram. Dan nak call ataupun jawab call pun boleh. Hello. Ya, Kat mana? Serius memang berbaloi lah dengan harga dia. Okey, ni smartwatch daripada Maxwell model GTR 16. Design dia memang solid, tak rasa macam jam murah tau. Dengan skrin LCD display 1.43 inch ni, bagi aku okey lah. Dia punya warna tu still nampak real tau. Yang best dapat 2 tali jam pula tu. Tapi yang magnet ni memang aku suka gila guys. Dia grip dan nak pakai pun senang. Dan satu lagi yang best, dia ada NFC tau. Dan yang biasa benda ni dia dekat jam-jam yang premium je. So nak buat payment direct dengan jam pun boleh. Tapi dia untuk certain wallet lah. Sama juga macam smartwatch yang lain. Semua features ada. Yang penting macam bacaan degupan jantung, tekanan darah. Dan yang best dia ada ECG juga tau. Tapi cumanya bacaan dia mungkin tak tepat macam kita pergi check up kat hospital lah. Tapi bagi aku okey lah untuk first detection bacaan yang mungkin dapat mencurigakan kan. Dan jangan risau, jangan lupa waterproof. Pakai waktu hujan lebat, pakai berenang pun tak ada masalah. So guys, kadang tak perlu mahal pun untuk feeling premium tu. Tapi jam ni memang sangat berbaloi untuk hangpa beli. Harga biasa dia 100 lebih tau. Dan sekarang ni untuk tempoh terhad ada harga promo tau. Kalau hangpa dapat harga bawah 100, apa grab cepat.